Mak, anak mak dah besar, Mak. Anak mak dah kerja dah. Mak mesti happy kan? Nak anak mak besar ni kan, Mak? Tapi satu benda lah, Mak. Anak mak tak kuat, Mak. Anak mak tak mampu sebenarnya, Mak. Anak mak ni rindu nak duduk sebelah pangkuan mak, Mak. Anak mak dah pandai cari duit. Anak mak pun dah pandai cari hidup sendiri, Mak. Boleh tak mak sentiasa kan doakan anak mak ni? Anak mak ni dah tak kuat, Mak. Kadang-kadang anak mak ni sentiasa berfikir kenapa anak mak ni mampu lagi untuk berdiri, Mak. Kadang-kadang anak mak ni pun lupa. Rupanya anak-anak mak ni yang berdiri mampu lagi berdiri ni, Mak. Sebenarnya, Mak, anak mak ni berpayungkan keadaan doa mak. Apa yang anak mak nak cakap, anak mak ni nak minta maaf. Cuma anak mak ni nak bagi tahu anak mak ni mampu berdiri bukan sebab diri sendiri, Mak. Semuanya sebab atas doa mak. Moga mak sentiasa sihat di dunia akhirat. Terima kasih sebab membesarkan anak mak ni tanpa lelah apa pun.